juga mula. Saya pun pernah fail. STPM dulu fail, Pak. Hidup balik. Okay? Right. Soalan daripada Amalina. Kalau di Amalina kan? Good question lah. Kalau diberi peluang, apakah bisnes yang kita nak ceburi ya? Sekarang terdapat begitu banyak bisnes yang ada. Tetapi semua bisnes-bisnes itu adalah sangat kompetitif. Kita cakap pasal IT punya bisnes, pasal construction punya bisnes, property bisnes. Semua, katakan untuk semua bisnes amatlah kompetitif. Oleh kerana saya telah menceburi bidang ini dah begitu lama, saya dapati bahawa bidang yang sangat sustainable over the long run, over the long term ini adalah bidang agribusiness. Anything to do with food. If you are engaged in a business yang anything to do with food, whenever there is an increase in population, makanya permintaan dari segi food ni tetap akan bertambah. So, my take is that business yang bersangkutan dengan pemakanan, processing of food lah, production of food, pengkotakan, packing of food apa semua, itu semualah yang akan menjadi satu type of business yang lestari, that will be sustainable. Hope that answers your question, sister.